Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan untuk majlis ini, iaitu taklimat ataupun penerangan penjelasan tentang produk Super Miracle Plus. Super Miracle Plus ni sebenarnya adalah engine treatment, iaitu produk daripada Korea dan adalah merupakan satu produk yang telah dipatentkan. Di atas advantage ataupun kebaikan produk ini, saya suka ingin menerangkan, menjelaskan tentang apakah dia kebaikan-kebaikan produk ini. Yang pertama sekali, kalau kita tengok di sini kebaikannya dari segi performance engine. Performance engine lebih baik. Baik dari segi apa? Baik dari segi hakisan dalam engine, baik dari segi bunyi engine, baik dari segi geseran engine, dan juga suhu engine itu sendiri. Dan ini akan memberikan performance engine yang optimum. Dan yang kedua adalah dari segi penjimatan. Penjimatan ini dari segi maintenance, masa dan juga kos. Dan yang ketiga dan yang lebih besar kali ini adalah green environment product, iaitu dari segi pengurangan asap kenderaan, dari segi pencemaran ataupun toksik. Dan juga yang paling hebat, saya start kat sini, mendapat pengiktirafan ISO 14001-2004. Baik, dari segi ini kita akan terangkan lebih lanjut pada sesi akan datang. Dan lebih baik hari ini kita tengok dari segi demo ataupun demonstration, bagaimana kebaikan produk ini memberi kesan yang begitu baik terhadap engine kita. So, baik kita tengok pada mesin ni. Baik. Ini adalah satu mesin untuk ujian terhadap performance engine. Bagaimana produk Super Miracle Plus ini? Baik. Yang pertama sekali, saya nak tunjukkan di sini dari segi hakisan ataupun bunyi ataupun geseran apabila kita menggunakan minyak ini. Yang pertama sekali, kita akan gunakan piston ini. So, kita akan tengok geseran pada piston ini nanti. Baik. Apa yang kita nak guna pada peringkat awal untuk buat perbandingan ialah kita guna minyak enjin biasa. Ini adalah minyak enjin biasa. Baik. Kita lekatkan pada mesin ni. On. Baik. Sekarang kita tengok geseran pada piston ini apabila kita onkan mesin ini nanti. Baik. Kita onkan, tengok kesan geseran. Geseran pada mesin itu. Dengan keberatan 100 kg, 200 kg, 300 kg. Nampak perasaan ya? 500 kg. Baik. Di situ kita nampak betapa geseran bila kita menggunakan minyak biasa. Apa yang lebih penting di sini, kesan daripada geseran ini sendiri. Kita tengok piston ini, kesan daripada geseran itu sendiri begitu dalam hakisan dia. Dan berbanding dengan menggunakan Super Miracle Plus. Sekarang saya akan tambah Super Miracle Plus ini di dalam okey, saya tambah Super Miracle Plus ini di dalam minyak yang sama tadi. Baik. Bila kita dah campurkan piston yang dah terhakis tadi, kita akan pusing. Kita akan pusing tempat yang belum kena. Baik. Dengan ini, kita cuba semula. Tempat yang belum kena ni, tengok perbandingan dia. Ini adalah perbandingan
yang telah menggunakan Super Miracle Plus. Pemberatan yang sama kita akan letak pada mesin ini. Dan kita lihat di sini, walaupun 5 pemberatan, mesin ini masih berfungsi macam biasa, malah lebih baik. Baik. Bila kita off mesin, kita tengok perbezaan hakisan. Perbezaan hakisan dia. Perbezaan hakisan yang jelas hanya berlaku sedikit hakisan berbanding dengan yang sebelum menggunakan Super Miracle Plus tadi. Baik. Sekarang tempat yang sama saya keluarkan minyak ini, dan tempat yang sama kita akan jalankan mesin ini semula tanpa minyak dengan pemberatan yang sama, iaitu 500 kg ataupun setengah tan. Mesin masih lagi berjalan dengan baik tanpa berhenti. Baik, kita off. Baik, walaupun tanpa minyak, selepas kita bubuh Super Miracle Plus tadi, yang lebih penting untuk ditunjukkan di sini ialah kesan geseran masih lagi tahap minimum. Masih lagi pada tahap minimum berbanding dengan mula-mula tadi. Baik. Untuk kepastian lagi, saya tak alihkan ini. Masih lagi tempat yang sama. Bagaimana pula kalau kita menggunakan, kita buang minyak ini, kita buang. Kita dah buang minyak dan kita rebus semula di sini. Okey, kita gunakan air. Ini adalah merupakan air minum sebenarnya, ya. Merupakan air minum. Jadi saya letakkan pada sini. Okey. Kalau kita tengok, ini adalah air. Baik. Tempat yang sama, tanpa saya ubah. Tempat yang sama, kita pusingkan dia, letak semula dan mesin jalan. Walaupun dengan pemberat yang sama kita letakkan, iaitu seberat 500 kg ataupun setengah tan, mesin masih lagi berjalan dengan baik, dengan lancar, ya. Baik. Okey. Walaupun dengan air, kita dapati kesan geseran dia masih lagi pada tahap minimum. Masih lagi pada tahap minimum. Berbanding dengan sebelum tadi. So, inilah yang saya katakan tadi. Kalau kita nak kata minyak ni miracle, dia adalah betul-betul miracle, ajaib. Bukannya silap mata, dan ini adalah realiti, uji secara saintifik, secara mechanical yang kita telah buat. So, dengan itu saya rasa tentang produk ini cukup hebat. So, marilah kita sama-sama menggunakan dia. Dan saya dengan itu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.